Welcome back. Okay. Guys, ni juga antara ikan yang terbaik yang kita ada. Nampak dayung dia panjang berkepak. Oh, dia makan udang guys. So kalau kau ambil yang ni kau terus bagi makan udang. Tak ada masalah lah. Dia dah makan udang. Cuma yang ni kita bagi makan udang isi je lah. Kita belum bagi yang kecil-kecil lah. Yang kita belum bagi sekali kulit, kita bagi sekali isi. Nampak? Kita bagi isi je. Sebab dia masih kecil lah. Tak sesuai untuk bagi sekali kulit. Kulit tu keras. Kalau kulit tu lembut boleh bagi makan lah. Kita bagi isi sahaja. Okay guys? Dipadankan dengan lampu main Super Color Plus ni, ikan ni memang nampak lagi cun. Alright, tu dia nampak dah wow. Okay. Dayung panjang, ekor kembang keras. Tengok dia boleh dayung ni lebih dari tengah. So, fokus. Lebih dari tengah, berkepak ekor dia kembang keras. Ni keistimewaan pauk. Ciri-ciri dia ekor dia memang kembang keras lah. Keras sangat ekor dia, memang dia buka besar, bukan buka kecil-kecil. Itulah ciri-ciri daripada sepauk guys.